Keempat, sebab ngantuk lepas minum kopi dan cara nak atasi. Pertama, gula terlalu tinggi. Bila kita minum kopi manis macam kopi 3 in 1, kopi dengan krima pekat dan latte bersirap, kesan gula tu dah tenggelamkan kesan kopi. Ikuti balik perkongsian saya pasal food coma dan insulin resistant. Solusinya, tukar ke kopi O kosong atau Americano. Kalau nak rasa berlemak, letak susu segar tanpa gula tambahan. Sebab kedua, badan kurang air. Kopi ni sifatnya singkirkan air dari badan melalui air kencing. Bila badan dehidrasi, aliran darah bawa oksigen ke otak kurang lancar, jadikan ngantuk. Solusinya, tiap secawan kopi wajib minum segelas air kosong untuk kekalkan hidrasi badan. Sebab ketiga, kopi cuma tangguhkan rasa letih, bukan bagi tenaga. Kopi halang isyarat letih dari sampai ke otak. Tapi bila kesan kopi habis, semua rasa letih terkumpul akan serbu otak serentak. Terus ngantuk. Solusinya, jangan minum kopi terus lepas bangun pagi. Tunggu lepas 2 jam dan kalau ngantuk sangat waktu siang, amalkan teknik coffee nap. Minum kopi kosong lelap sekejap dalam 15 ke 20 minit dan bangun. Sebab keempat, badan dah kebal daripada kesan kopi dek banyak sangat mengopi. Solusinya, reset sensitivity kafein. Rehat 1 minggu daripada mengopi. Lepas tu ambil hanya lepas 2 jam bangun tidur. Rasakan bezanya. Ada lagi sebab lain tapi cukup 4 ni dulu. Cuba ubah dan kongsikan kepada yang lain.